touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami berdua akan menerangkan berkaitan dengan satu bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan bagi menyelesaikan satu masalah, iaitu murid tidak dapat menulis ayat dengan lengkap secara gramatis. Jadi, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Alisa Nasuha binti Zakri. Saya Naudia Yani binti Yusmadi. Jadi, bahan bantu mengajar kami ini dinamakan sebagai Kota Dunia Menulis. Jadi marilah kita sama-sama menyaksikan penerangan yang lebih lanjut berkaitan dengan bahan bantu mengajar kami. Baiklah, bagi aktiviti yang pertama iaitu pada peringkat pra-menulis, kami telah menciptakan satu aktiviti yang diberi nama Tali Huruf. Jadi, sebelum saya menunjukkan bagaimana cara untuk melaksanakan aktiviti tali huruf ini, saya akan menjelaskan apakah itu peringkat pra-menulis. Jadi, apakah itu? Baiklah, peringkat pra-menulis ini merupakan tahap awal bagi proses menulis sebelum murid-murid mahir dalam memegang pensel dan mahir menulis sepenuhnya sehingga membentuk ayat yang gramatis. Jadi di sini kami akan memfokuskan untuk memahirkan pergerakan tangan murid-murid serta mengembangkan motor halus dan koordinasi mata dan tangan mereka sebelum mereka mahir dalam memegang pensel. Jadi, sudah kalian faham? Sudah anda faham? Mari kita lanjut kepada cara bermain aktiviti tali huruf. Ciao. Langkah pertama untuk melaksanakan aktiviti tali huruf ini, murid-murid perlu mengambil satu kertas yang ada di dalam poket ini dan murid-murid perlu melihat apakah huruf yang mereka dapat. Contoh di sini, saya telah mendapat huruf A. Jadi, murid-murid perlu mencantumkan tali huruf ini membentuk satu huruf yang sama seperti apa huruf yang mereka dapat di dalam kertas ini. Jadi di sini saya mendapat huruf A dan saya perlu menyambungkan tali huruf ini sehingga membentukkan satu huruf yang sama iaitu huruf A. Jadi jom kita sambungkan tali itu. Jadi, terbentuklah satu huruf yang sama di dalam apa yang saya dapat di dalam kertas ini. Sama kan? Jadi, kita akan tunjukkan lagi satu contoh yang sama untuk memperjelaskan lagi bagaimana cara melaksanakan aktiviti ini.
Jadi kita akan ambil satu lagi kertas yang ada di dalam poket. Dan di sini kita lihat apa huruf yang kita dapat. Nah, jadi saya mendapat huruf N di sini. Dan saya akan menyambungkan tali huruf ini sehingga terbentuk huruf yang sama, iaitu huruf N. Jadi mari kita menyambungkan tali ini. Tada! Sudah terbentuk satu huruf yang sama dengan apa yang ada di dalam kertas ini. Sama kan? Jadi, begitulah cara untuk bermain satu aktiviti pada peringkat yang pertama, iaitu aktiviti tali huruf. Sudah anda faham? Mari kita lanjut kepada aktiviti yang kedua, bagi literasi menulis. Seterusnya, kita pergi kepada peringkat yang kedua, iaitu peringkat penulisan mekanis. Peringkat penulisan mekanis merupakan peringkat yang membantu murid dalam pembentukan huruf yang betul serta penggunaan struktur ayat yang asas. Jadi, antara elemen yang terdapat dalam peringkat ini adalah murid dapat membina ayat dengan perkataan-perkataan yang mudah dan asas. Jadi, antara aktiviti yang dapat dijalankan adalah murid menyalin semula ayat atau melakukan penulisan secara berpandu. Jadi, aktiviti yang telah kami sediakan adalah aktiviti sarang ayat. Aktiviti ini dapat membantu murid untuk membina struktur ayat yang asas serta secara berpandu. Dalam aktiviti ini, murid perlu memilih setiap baris yang mempunyai perkataan-perkataan yang berbeza dan perlu menyusun setiap perkataan tersebut untuk membentuk satu struktur ayat. Jadi, setiap baris mempunyai aspek-aspek yang berbeza, iaitu yang terdiri daripada kata nama, kata kerja serta huraian dalam ayat. Jadi, tugasan murid adalah untuk memilih setiap telur yang telah disediakan ini bagi membentuk satu struktur ayat yang lengkap, kerana pada setiap telur ini mempunyai setiap perkataan-perkataan yang berbeza, iaitu yang terdiri daripada kata nama, kata kerja serta huraian kepada ayat tersebut. Jadi, selepas murid memilih, murid perlu menyusun setiap perkataan yang dipilih di dalam tempat yang telah disediakan. Seterusnya, murid akan diminta untuk menyalin semula ayat-ayat yang telah mereka susun sebentar tadi. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu murid untuk mengetahui serba sedikit berkaitan dengan struktur asas dalam pembinaan ayat, iaitu murid dapat mengetahui bagaimana menulis permulaan ayat, pertengahan serta huraian dalam satu ayat. Jadi, peringkat ini adalah sangat membantu murid sebelum untuk menguasai peringkat yang lebih tinggi, iaitu pada peringkat yang seterusnya. Jadi, jika kita kaitkan aktiviti ini dengan masalah yang kami kaji, iaitu murid tidak dapat menulis ayat lengkap dengan secara gramatis, iaitu aktiviti ini secara tidak langsung membantu murid untuk membina ayat secara perlahan-lahan, iaitu sebelum murid menguasai kepada peringkat yang seterusnya.
Jadi, aktiviti ini adalah sangat penting bagi membantu murid mengetahui cara-cara untuk membina ayat serta mampu membantu meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Okey, baik semua. Cikgu ada letakkan satu gambar di papan putih ni. Jadi cikgu nak kamu semua bina ayat berdasarkan gambar ayat ini. Boleh? Boleh. Seterusnya, kita pergi kepada peringkat yang ketiga, iaitu peringkat Pelahiran. Pada peringkat pelahiran ini, kami telah menyediakan satu aktiviti bagi menyelesaikan masalah tersebut yang bernama Roda Imajinasi. Imajinasi. Jadi, pada peringkat ini adalah bagi meningkatkan keupayaan pelajar dalam membina struktur ayat yang lebih gramatis mengikut keupayaan serta kreativiti mereka sendiri. Jadi, bagi elemen utamanya pula, murid telah menguasai struktur wacana, koherensi iaitu tautan dan koheren iaitu kesinambungan. Jadi, pada peringkat ini juga, murid telah dapat membina satu karangan atau struktur perenggan yang lebih tersusun dan relevan. Baiklah, bagi aktiviti yang ketiga ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melaksanakan aktiviti roda imajinasi ini. Jadi, mari kita lihat. Mula-mula, murid perlu putarkan roda. Dan di sini, murid telah mendapat gambar iaitu haiwan singa. Jadi, murid perlu membina satu ayat yang panjang dan gramatis berdasarkan gambar yang telah mereka dapat iaitu haiwan singa. Dan juga murid boleh membina satu karangan pendek mengikut kreativiti mereka ataupun idea yang ada pada mereka, dan murid-murid dapat membina karangan pendek mengikut kreativiti mereka dan juga idea yang ada pada mereka. Jadi hal ini adalah untuk meningkatkan kemahiran berfikir mereka dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran menulis mereka. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kelebihan dan kekurangan secara keseluruhan aktiviti yang telah kami jalankan, iaitu bagi kelebihan antaranya termasuklah murid dapat meningkatkan kemahiran menulis mereka mengikut peringkat, iaitu seperti murid yang berada pada peringkat pra-menulis dapat meningkatkan kepada peringkat mekanis, dan manakala murid yang berada pada peringkat mekanis dapat meningkatkan kemahiran mereka kepada peringkat pelahiran. Bagi aktiviti yang pertama, antara kelebihannya adalah bagi meningkatkan motor halus yang terdapat pada murid, iaitu bagi memastikan murid menyesuaikan diri untuk memasuki ke dalam kemahiran menulis, iaitu daripada bagaimana mereka akan memegang pensel dan bagaimana untuk menggunakan pensel itu untuk menulis. Dan seterusnya, pada peringkat kedua pula adalah dapat menarik minat pelajar untuk meningkatkan kemahiran menulis mereka, iaitu melalui gambar dan visual yang telah digunakan dalam aktiviti tersebut. Seterusnya, bagi aktiviti yang ketiga pula adalah bagi membantu murid berfikir secara kritis dan kreatif dan mengembangkan idea mereka tersendiri dalam membina ayat berdasarkan gambar yang mereka perolehi. Jadi, terbuktilah di sini bahawa setiap aktiviti pada setiap peringkat yang dijalankan adalah sangat penting bagi membantu murid untuk menguasai kemahiran penulisan. Jadi, di sini terbuktilah bahawa setiap aktiviti yang dijalankan adalah sangat penting bagi setiap peringkat bagi membantu murid untuk menguasai kemahiran menulis mereka secara keseluruhan. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada kekurangan yang mungkin terdapat pada aktiviti ini. Antaranya termasuklah guru mungkin tidak dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada setiap pelajar bagi menjalankan aktiviti-aktiviti ini. Hal ini adalah mungkin berlaku terutamanya kepada kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai.
Jadi, hal ini menyebabkan segelintir murid mungkin tersisih atau masih lagi menghadapi masalah yang sama atau masih lagi berada pada peringkat yang sama kerana mereka kurang mendapat perhatian daripada guru mereka ketika melaksanakan aktiviti-aktiviti ini. Seterusnya, yang kedua pula, hal ini akan memberikan kerja yang lebih banyak kepada guru bagi menyiapkan aktiviti-aktiviti ini, dan guru juga perlu menyediakan banyak bahan seperti benang, kotak dan sebagainya bagi menyiapkan dan menyempurnakan bahan bantu mengajar ini. Seterusnya, antara kekurangan yang ketiga, murid mungkin masih lagi keliru atau masih lagi tidak dapat meningkatkan kemahiran mereka kerana aktiviti yang dijalankan oleh guru itu atau aktiviti yang terdapat pada bahan bantu mengajar itu mungkin tidak sesuai dengan keupayaan mereka. Mungkin mereka memerlukan aktiviti yang lebih detail dan lebih mudah untuk mereka fahami. Jadi di sini guru perlu memainkan peranan yang sedikit penting iaitu meneliti kemahiran dan keupayaan murid mereka, iaitu adakah mereka mampu atau mereka dapat memahami aktiviti yang akan dijalankan oleh guru tersebut. Baiklah, pergi kepada kelebihan bahan bantu mengajar yang telah kami ciptakan. Yang pertama, dapat menarik minat murid kerana bentuk kotak dengan aktiviti yang ada pada setiap sisi kotak menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Yang kedua, dapat membantu pembelajaran secara berperingkat kerana aktiviti yang ada pada setiap sisi kotak itu berbeza-beza seperti peran menulis, mekanis dan pelahiran. Bukan itu sahaja, kelebihan BBM juga dapat meningkatkan motivasi murid melalui pemberian ganjaran yang akan mendorong murid untuk melakukan aktiviti dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baiklah, seperti biasa, jikalau ada kelebihan, maka adalah kekurangannya. Jadi apa kekurangan bagi BBM ini? Yang pertama, memerlukan masa untuk penyediaan bahan seperti kotak, kad perkataan, benang dan gambar sebelum aktiviti dijalankan. Yang kedua, tidak semua murid dapat menggunakan BBM ini secara serentak jikalau bilangan murid di dalam kelas itu terlampau ramai. Dan yang ketiga ialah bahan bantu mengajar ini akan cepat rosak jikalau tidak dijaga dengan baik kerana bahan ini diperbuat daripada bahan-bahan yang kita semula seperti kotak, plastik dan sebagainya. Jadi, selepas murid selesai menjalankan setiap aktiviti yang telah kami sediakan, kami juga telah menyediakan ganjaran kepada mereka pada bahan bantu mengajar kami ini. Hal ini bagi meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar supaya sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran mereka yang sedia ada supaya menjadi lebih baik pada masa akan datang. Jadi, kami berharap daripada bahan bantu mengajar ini dapatlah sama-sama kita membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran penulisan mereka supaya mereka menjadi seorang penulis yang berjaya dengan penulisan yang kreatif dan lebih gramatis pada masa akan datang. Jadi sekian daripada kami. Selamat menonton!